Selamat pagi. Kita bagi semangat sikit. Selamat pagi. Okey, saya Khairi. First time saya datang di Power Camp. Berkenaan dengan hari ini, saya berterima kasihlah kepada syarikat Elken yang dah bawa saya ke sini. Sistem yang bawa saya ke sini dan mentor-mentor yang membimbing saya. Two Diamond Farhan dengan Zack, Three Diamond Laila dengan Syed, dengan MCCM yang terbaru kita tu adalah mentor saya juga, adalah Coach Shakira dengan Sifu Aril. Okey, apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah ilmu. Apa yang saya dapat dekat Power Camp kali ini adalah ilmu tidak pernah berputus asa. Sebab apa yang kita nampak, jutawan-jutawan ni semua kaki redah. Apa dia orang buat, apa terjadi kat hidup dia orang, jatuh ke, bangun ke, tak ada semangat ke, dia orang tetap datang ke dalam sistem, datang meeting untuk naikkan balik semangat dia orang. Dan satu lagi dekat sini, kita semua diraikan. Tak kisah kita ni background daripada orang susah ke, kita ni bekerja ke, kita ni buat part time ke, ada sale tak ada sale, dekat Elken kita semua diraikan. Kat sini yang bagusnya adalah semangat meraikan sesama kita. Pengalaman yang saya dapat lupakan kat sini ialah isteri saya sendiri yang patah kaki pun diraikan juga seperti mana peserta-peserta lain juga. Walaupun tak dapat naik pentas, bergambar juga dekat bawah. Pengalaman tu sangat berhargalah untuk kami. Dan Elken adalah satu sistem, telah membuat satu sistem yang banyak melahirkan jutawan-jutawan. Dan satu lagi, bagaimana sistem Elken ni boleh buat orang berjaya, sangat membanggakanlah. Sebab saya sendiri masa datang, saya berhutang 20,000. Ini jujur saya cakap, bukan saya masuk, isteri saya masuk dulu, saya masuk kemudian. Tapi kenapa saya masuk? Sebab daripada isteri saya masuk tu, kami dapat income pertama kami 6,000. Daripada situ kami boleh bernafas. Seperti mana jutawan-jutawan cerita jatuh, bila naik balik, memang betul. Sistem Elken menyebabkan kita boleh mendapat income yang luar biasa. Walaupun sekarang kami masih struggle dengan hutang, tapi income semakin naik. Dan sistem yang Elken terapkan dekat sini adalah sangat-sangat powerful. Dan produk-produk dia adalah sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain, orang yang sakit. Kat sini bukan kita sembuhkan orang sakit je, bukan kita sembuhkanlah, maksudnya kita bantu orang sakit untuk sembuh, kita bantu juga ekonomi kita untuk naik. Okey, matlamat untuk saya, dan saya haraplah matlamat ni semua orang buat matlamat. So matlamat kami adalah untuk mencapai next MCCM. Amin. Supaya kita boleh bantu seramai mana yang mungkin untuk bangkit semula, yang dah pernah jatuh, yang dah pernah nak bankrupt, yang tengah sakit, yang duit, sebabkan duit dia jadi hina, duit tak ada, nak tolong mak, nak tolong anak, nak bantu sesama keluarga pun tak mampu. Inilah platform dia. So sama-samalah kita bangkit buat di Elken ni. InsyaAllah semua akan jadi jutawan. InsyaAllah. Itulah dia Tris.